Perkembangan kes menghalang operasi petugas awam melaksanakan penguatkuasaan di kebun durian haram di Raub Pahang pada 10 April lalu. Kertas siasatan membabitkan ahli Parlimen Raub, Chow Yu Hui dan pengerusi Save Musang King Alliance Samka, Wilson Chang sudah lengkap. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata kertas siasatan sudah dihantar ke bahagian perundangan Bukit Aman untuk tindakan lanjut minggu lalu. Menurut beliau, pihaknya hanya menunggu arahan selanjutnya sebelum dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Yu Hui dan Wilson dibebaskan dengan jaminan polis pada 15 April lalu selepas ditahan bagi membantu siasatan kerana didakwa menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam operasi penguatkuasaan kebun durian haram di Raub. Sebelum ini, operasi berkenaan mencetuskan pelbagai reaksi apabila pekebun haram didakwa tidak berpuas hati selepas tanaman mereka dimusnahkan. Kira-kira 200 pokok durian Musang King ditebang dalam operasi di Sungai Kelau itu membabitkan kawasan kebun yang diteroka tanpa kebenaran. Sementara itu, Yahya berkata polis bersama unit penguatkuasaan Negeri Pahang, Pejabat Tanah dan Galian dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan meningkatkan penguatkuasaan dan kawalan untuk memastikan tiada lagi pencerobohan tanah di negeri ini.